Kerja kerajaan, gaji tetap. Tapi hujung bulan tinggal RM28 je. Tak pelik. Sebab sekarang ni ramai orang nampak stabil tapi sebenarnya tengah tenang. Ramai staf JLC, cikgu, nurse, askar, semua nampak safe. Tapi hakikatnya hutang kereta, hutang koperasi, hutang serabut, kad kredit, personal loan dan loan rumah. Semua maksimum. Lepas tolak potongan, gaji tinggal cukup-cukup makan je. Sekali tertunggak, boom, terus masuk si Chris ataupun si Tos. Sebab itulah ada Debt Guru. Diorang bukan bank, tapi tim pakar yang bantu audit dan riset balik kewangan, susun balik komitmen, runding dengan bank, bersihkan nama dalam sistem. Siap boleh bantu mohon semua LPPSA ataupun bank loan. Kalau kau rasa setiap bulan macam tengah survive je, itu tanda kau perlukan bantuan. DM sekarang atau komen nak reset untuk dapatkan audit percuma. Jangan tunggu nama kau sangkut baru nak cari jalan keluar. Mulakan hari ini.